Bagaimana untuk maintain stock category? Hai, saya Jay dari EIST SQL. Hari ini saya akan ajar macam mana nak maintain stock category dalam SQL system. Sekarang anda boleh pergi dekat stock, lepas tu maintain stock category. Sini adalah kategori yang anda boleh maintain dalam SQL system. Contohnya, saya ada kategori dalam table, matrix dan check. Sekarang saya ada stock yang baru iaitu phone. Okay, contohnya saya maintain code dengan decision sama juga phone. Okay, lepas tu sini kan anda tengok ada satu lagi stock category. Macam mana nak apply kan ini kategori dekat stock anda? Anda boleh pergi dekat maintain stock item. Anda kena maintain item anda dulu. Lepas tu contohnya saya searchkan item saya. Lepas tu ini saya tick ini adalah kategori untuk iPhone. Ini adalah dalam tab kategori sini anda boleh set anda punya kategori. Okay, ini adalah cara untuk maintain kategori. Lepas tu linkkan ini kategori dalam stok anda. Okay, kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.